Boleh ada perbezaan pandangan. Kalau ada pandangan mengatakan dana untuk pendidikan di Sabah harus ditingkatkan, saya tidak ada masalah. Kerana banyak masih sekolah-sekolah di Sabah. Saudara Amiruddin banyak hari di sana, dia tinggal Selangor sekejap pasal tupu susun Sabah ni. Dan semuanya berpendapat begitu. Jadi soal hasil dari Sabah 10 bilion, belanja untuk Sabah 17 bilion, bagi saya bukan isu. Ya. Itu ikut keperluan. Perlis sampai sekarang masih dibantu, termasuk dari segi gaji penjawat awam. Kerana hasilnya sangat terbatas. Tetapi tidak wajar untuk beberapa negeri yang dikuasai oleh pembangkang di Semenanjung yang mengatakan kami dianak tiri, kami dizalimi, kerana kenyataannya berbeza. Apa yang kita lakukan dalam beberapa tahun Kerajaan Madani ini membuktikan peruntukan untuk Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis itu ditambah. Bukan kerana kita pilih untuk tambah, tapi kerana banjir paling parah di Kelantan. Jadi Tan Sri Wan Dahlan walaupun di KPPA, dia semangat Kelantan itu luar biasa. Jadi kalau jumpa saya itu masih banjir di Kelantan. Dan oleh kerana keperluan itu, maka lonjakan perbelanjaan untuk Kelantan tentunya harus tinggi. Baik. Ini saya jelaskan tentang bagaimana urus soal governance yang punya integriti. Ya. Dan ambil kes lain umpamanya tahun 2003-2004 mantan Perdana Menteri yang menjadi jago besar mereka sekarang membatalkan semua peruntukan kepada sekolah agama rakyat. Ya. Saya masih di Sungai Buloh masa itu istirahat. Tapi saya tidak setuju. Betul ada masalah kurikulum, ada masalah kadang-kadang kita rasa alirannya kurang wajar, tapi ratusan ribu anak-anak itu harus dikorbankan kerana perbezaan pandangan politik. Ini soal integriti. Kita nak jaga negara atau nak jaga parti sehingga menidakkan hak yang lain. Jadi sejak kita ambil alih dalam Kerajaan Madani, kita bukan saja kita kembalikan dana itu kepada sekolah agama rakyat yang banyak dimanfaati oleh rakan-rakan di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Saya tak harap dia terima kasih, tapi dia masih begitu, kami dizalimi dan Madani ini tidak adil. Tak apalah, ya. Usi politik saya akan jawab. Jadi orang tanya kadang-kadang mengapa saya jawab dalam majlis-majlis begini. Saya terpaksa jawab. Saya nak penjawab awam faham dan melihat integriti dan governance ini sebagai suatu konsep dasar yang harus konsisten.